Bagi siapa yang ada perancangan untuk lansaikan hutang RM40,000 dalam masa 3 tahun, boleh tengok video ini sampai habis, save dan share untuk rujukan nanti. Cara ini sangat sesuai bagi siapa yang asyik gagal untuk simpan duit. Jadi, saya nak bagi solusi untuk simpan dalam bentuk emas. Saya sarankan untuk tuan-puan miliki 100 gram emas yang bernilai sekitar RM40,000 hari ini. Jadi, dalam masa 3 tahun, nilainya pasti sudah lebih RM40,000. Nilai emas meningkat secara purata 10% setiap tahun. Caranya sangat mudah. Bagi yang belum ada akaun emas Public Gold, tuan-puan boleh daftar secara percuma dahulu, kemudian boleh konsisten simpan 3 gram sebulan selama 3 tahun, iaitu 36 bulan. Selepas 3 tahun, tuan-puan dah pun memiliki lebih daripada 100 gram emas. Jadi, tuan-puan dah boleh keluarkan 100 gram emas dalam bentuk fizikal dan pegang sendiri di tangan. Jadi, dah boleh gunakan 100 gram emas itu untuk selesaikan hutang RM40,000 tadi. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh terus rujuk pin video untuk saya bantu sebaiknya.